Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada berpesan tentang kepentingan berdakwah. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, "Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat." Riwayat Al-Bukhari nombor 3461. Para ulama dalam menjelaskan hadis ini bahawa ini adalah pesan Nabi SAW kepada kita umatnya agar menyampaikan apa sahaja yang datang dari Nabi SAW kepada manusia lain walaupun satu ayat. Apakah yang datang dari Nabi SAW itu? Ianya adalah Al-Quran dan Sunnah untuk disampaikan kepada umat manusia di seluruh dunia, tidak kira sama ada beriman atau tidak beriman. Sebagai contoh, pada hari ini ramai di antara kita yang mengajar ilmu-ilmu agama dengan menjadi pengajar ilmu Al-Quran dan juga hadis, serta ramai juga pendakwah hari ini yang menyampaikan kalimat tauhid kepada umat manusia di seluruh dunia bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Di samping itu juga di dunia moden hari ini banyaknya media sosial. Kita semua boleh berkongsi apa sahaja ilmu berkaitan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW kepada umat manusia di seluruh dunia. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun sahabat semua, pesan Nabi SAW ini juga boleh dilakukan dengan perbuatan yang mudah. Di antaranya ialah senyuman, mengalihkan halangan di jalan raya, makan dengan tangan kanan, bersedekah memberi makan dan berbagai lagi, kerana ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan seandainya orang lain, terutamanya mereka yang bukan Islam, melihat perkara ini, maka ianya akan menjadi dakwah yang baik untuk mereka tentang agama Islam ini. Dan dengan hanya melekatkan pelekat kalimah Bismillahirrahmanirrahim di belakang kereta kita juga adalah salah satu dakwah mudah yang boleh kita lakukan dalam menyampaikan pesanan Nabi SAW kepada seluruh umat manusia yang melihatnya. Allahu Akbar. Ulama dalam menjelaskan hadis ini juga bahawa hadis ini mengajar kita agar jangan sesekali kita berdusta atas nama Nabi SAW, yang bermaksud janganlah sesekali kita menyebarkan hadis palsu sesuka hati kita, kerana menyebarkan hadis palsu dengan sengaja adalah berdosa besar, kerana terdapat ancaman dari Nabi SAW tentang mereka yang menyebarkan sesuatu yang bukan dari Nabi SAW dan akan masuk ke dalam api neraka. Barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari nombor 110. Kesimpulannya, hadis Nabi SAW ini mengajar kita betapa penting dan mudahnya untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya dengan satu ayat sahaja. Oleh itu, sahabat semua, bersamalah kita istiqamah menunaikan pesan Nabi SAW ini kepada umat manusia agar mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah.